Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita ada sebuah Hilux Kun 25. Masalah Hilux ni tak adalah berat sangat. Dia cuma bagi tahu dia nak buat servis minyak hitam, minyak gearbox. Cek benda lain lah. Lagi satu dia ada bagi tahu kereta dia ni memang berdengung lah kalau bawa. Kereta ni memang untuk outside punya kereta lah, boleh dikatakan. Yang hitam dia kita akan pakai yang ni, brand FK, sesuai untuk tebur punya. Kita boleh tengok 10-40 semi sintetik lah. Memang sesuai untuk 4x4. Untuk minyak gearbox pula, kita pakai brand Premax. Kalau kat sini kita boleh tengok dia sesuai untuk kereta apa, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota, banyak lagi lah model-model yang boleh pakai. Untuk minyak auto ni dia fully sintetik, lagi sedap lah pakai kan, sebab dia fully sintetik kan. Kita boleh tengok macam mana kita nak tahu bearing rosak ke tak rosak. Kalau dekat kereta, kita pusing tayar, sebelah tangan lagi kita akan letak pada absorber. Kalau jika bearing dah buka, macam ni cara dia ni, nampak tak tu, kasar, dengar tak? Kita pusing pakai tangan macam ni pun dah kasar, apa lagi dah pasang tayar, dia dah tak, kereta dah berjalan lagi lah berdengung bunyi dia. Ni untuk sebelah, ni lagi sebelah, ni lagi kuat, dengar tak? Kasar bunyi dia. Tu memang kasar. Kalau untuk model 4x4, bearing dia memang macam ni lah. Kalau untuk kereta biasa, bearing dia sebiji. Sama juga kita kena press juga. Kalau untuk model-model 4x4 ataupun seangkatan dengan dia, model bearing dia bentuk dia macam ni. Tapi konsep untuk buka dia sama, kita perlu press juga. Kalau kita buat penukaran bearing, kita wajib lah tukar dia punya osi sekali. Jangan kita tukar bearing saja. Sebab bila kita beli bearing, dia akan set dapat oil sekali, depan dan juga belakang. Jadi kena tukar dua-dua sekali lah. Okey, ni saya nak tekankan sikit 40,000 kena tukar auto filter. Tengok ni, dalam dia, dalam auto filter ni kotor Untuk kereta ni, bila saya buang minyak gearbox dia, dia punya color tu lebih kurang minyak hitam. Maksudnya memang dah lama tak tukar minyak gearbox. Nasib baik lah, bila saya buka, minyak dia memang hitam lah. Dia punya color tu dah macam minyak hitam, padahal dia minyak gearbox. Jadi saya dah bagi tahu owner, untuk recommend kat owner untuk tukar auto filter sekali. Dan macam gini kita dah tukar filter, insyaAllah lah, minyak tu boleh cerah balik lah. Okay, Alhamdulillah, kereta pun kita dah siap, kita dah running, kita dah check mana yang kita buat, ada leaking ke, tak ada leaking. So far ok, bunyi berdengung pun dah hilang. Jadi kereta pun kita dah boleh serah pada customer. Jadi itu saja untuk perkongsian hari ini. Jumpa saya di next video. Assalamualaikum.